Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita di suatu tempat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala atas maksud dan tujuan yang sangat besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lagi Allah Subhanahu wa taala juga telah letakkan kita di satu majlis yang tinggi kedudukan dan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita di surau ini, di satu tempat yang mana azan dilaungkan atas maksud untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita menunaikan solat fardu secara berjemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah bagi peluang kepada kita yang mana kita sama-sama dapat duduk dalam majlis ilmu. Satu majlis yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua perkara ini kita kena bersyukur kepada Allah dan kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala terus pilih dan kekalkan kita dalam kebaikan ini sampai bila-bila insya-Allah. Dan kita sambung muzakarah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, masih lagi pada fasal yang keempat pada menyatakan tentang perut. Sambungan yang minggu lepas, setelah diceritakan tentang beberapa faedah agama yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui perut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita beberapa faedah melalui perut yang menjadi faedah bangsa dunia. Cuma sambungan daripada minggu lepas dia telah sebutkan kepada kita apa dia? Dengan perut ni kita makan masuk dalam perut dan perut ubah apa yang kita makan itu menjadi tenaga kepada kita untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melalui perut ni Allah Taala ciptakan air mani, dan air mani ini Allah Taala jadikan sebab untuk kita dapat sambung zuriat kita. Cuma seperti yang disebutkan minggu lepas, zuriat yang disebutkan, yang dimaksudkan di sini adalah zuriat yang didapatkan melalui jalan yang betul. Melalui jalan yang betul ini melalui pernikahan yang sah di sisi syarak. Melalui pernikahan yang sah di sisi syarak. Bukan main sembarang dapat, bukan main segala main ikut suka dan kita je, tak.
Kerana anak yang didapati melalui bukan dengan jalan syarak, bukan jalan pernikahan yang sah di sisi syarak, anak semua ni tak dikira. Untuk kita lelaki, anak tu tak dianggap sebagai anak kita. Kita kononnya jadi lelaki yang bertanggungjawab. Tak, kita dah mengandungkan perempuan tu. Tanggungjawab jaga dia, jaga anaknya. Tak cukup satu tambah lagi. Tapi semua tu melalui sumber jalan yang tidak betul. Melalui jalan yang tak betul, maka semua pengorbanan tu semua sia-sia. Semua sia-sia. Semua tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu mafhum dia setiap amalan kita ni semua dikira sedekah. Semua kita akan dapat pahala sedekah, termasuklah suapan yang kita berikan kepada ahli keluarga kita. Sama ada suapan, maksud suapan ni kita sediakan makanan kepada ahli keluarga kita, ataupun suapan dengan mana suap. Kita makan, kita suap ahli keluarga kita. Suami suap, isteri suap, ayah suap anak-anak. Isteri suap suami, kadang-kadang anak pun suap pada mak ayah. Tak kira lah apa pun. Apa makna sekalipun suapan ini, sama ada suapan secara zahir, kita suap kepada mulut ahli keluarga kita. Ataupun kita menyediakan makanan yang cukup untuk mereka makan, masuk dalam perut mereka. Semua ni sepatutnya dapat pahala untuk kita semua. Tetapi apabila dia dilakukan melalui jalan yang tak betul, cara yang tidak betul, maka semua tu tak jadi pahala. Semua tu tidak jadi pahala untuk kita. Jadi kosong saja-saja, sia-sia. Jadi usahakan supaya dalam kehidupan kita, ahli keluarga kita ni supaya sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun. Sebenarnya undang-undang syarak, peraturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada pun yang susah untuk kita buat sebenarnya. Tak ada pun susah kita nak buat kalau kita taat. Kalau kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala perkara ni tidak susah pun untuk kita. Bila dia jadi susah? Bila benda tu jadi susah? Bila kita tak nak taat. Apabila kita tak nak taat, itu jadi susah. Tak percaya. Tengok orang kalau naik kereta, saya rasa insya-Allah tuan-tuan semua jadi bagus driver, bagus-bagus semua ni. Masuk dalam kereta terus sarung tali belakang keledar. Betul tak? Terus sarung seatbelt tu. Orang kalau nak buat, senang je benda tu. Senang ke payah pun. Pegang, tarik, pasang, dah habis. Tapi orang kalau tak nak buat macam-macam alasan dia bagi. Leceh lah, nak tarik sekat dekat sini lah. Segala benda alasan dia bagi kerana dia tak nak buat. Kerana dia tak nak buat. Kalau dia nak buat, tak ada masalah pun. Tak ada masalah, benda tu mudah aja sebenarnya. Benda tu mudah aja. Yang jadi susah apa? Sebab kita tak nak buat. Kita tak nak taat. Kita tak nak taat. Dia jadi susah. Sedangkan segala peraturan, undang-undang, ketetapan dilakukan oleh syarak, semuanya mudah. Kesemuanya mudah. Untuk orang yang nak buat. Contohlah orang kata sekarang payah nak pergi sembahyang waktu pejabat. Sebab kadang-kadang pejabat tak bagi kita ruang masa yang cukup. Sedangkan dalam tuntutan syarak, afdalnya kita pergi sembahyang berjemaah. Afdalnya, yang terbaik, kita pergi sembahyang berjemaah kat masjid, kat surau, kat mana-mana pun. Tapi sah tak kalau kita buat tak berjemaah? Sah. Sah. Dan syarat untuk sah sembahyang, kita sembahyang di tempat yang bersih, suci. Tempat yang bersih dan suci. Habis tu, kalau kita sembahyang berjemaah kat masjid sekalipun, tapi lantai masjid tu penuh dengan najis, tak sah ke sembahyang? Tak sah juga sembahyang. Yang pejabat tak benarkan keluar daripada pejabat. Syarikat tak benarkan keluar daripada pejabat. Tinggalkan pejabat untuk apa-apa tujuan. Kononnya kena sekat daripada sembahyang. Pergi sembahyang, tinggalkan pejabat. Tak boleh. Tak apa, tak payah pergi. Kita pergi tandas, ambil wuduk, sembahyang kat kubikel. Tempat duduk kita tu. Ada orang kena, saya tak tahu bukan semua kot.
Mungkin bukan semua dapat ruang privasi kat pejabat kan. Untuk orang yang ada tu dapat ruang tu. Situ je lah sembahyang. Bukan nak lama pun sembahyang. Bukan nak lama pun. 4 rakaat sembahyang. Tak. Paling lama lah. Panjang baca 10 minit. Tak. 10 minit. Kalau saya jadi imam kat sini, baca sembahyang 10 minit ni, lepas sembahyang semua ketuk lutut. Semua ketuk paha. Dengar dah. Lama tu imam sembahyang 10 minit 4 rakaat. Time baca tu imam baca 10 minit tu kata lama. Habis tu dia keluar. Tak lama pergi. Jadi kalau 10 minit tu lama, buatlah yang sekejap. Buatlah yang sekejap. Berapa? Kita baca, kalau baca surah masih tiap-tiap 2 rakaat tu panjang. Bacalah Fatihah aja. Fatihah sahaja. Fatihah kalau ikut kelajuan normal, bacaan biasa, tak sampai seminit pun. Saya pernah dengan kawan-kawan saya, kita cuba nak cari kadar bacaan Fatihah yang normal. 4 orang baca masa tu. Paling laju dia baca kurang 20 saat habis. Tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia baca tu laju. Dia baca tu laju. Memang kurang 20 saat habis. Ada pula yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Panjang dia tarik satu-satu, seminit baru habis. Tapi ada yang baca bacaan yang tak laju dan tak perlahan. Kita sukat tu, lebih kurang dalam 30 saat habis satu Fatihah. 30 saat, 40 saat habis satu Fatihah. 4 kali Fatihah, baru 120 saat. 40 saat kali 4, 160. Baru 160 saat. 160 saat bersamaan dengan 2 minit setengah. Sebab kalau 180, 3 minit kan. Ini 160. 2 minit setengah lebih kurang. Itu pun untuk Fatihah. Maksudnya kalau Fatihah lah 2 minit setengah. Tarik semua tu. 8 minit habis 4 rakaat. Selesai dah. Agak-agak kalau kita sembahyang time tu, bos ronda dah jumpa. Tak ada kantoi tak? Tak ada kantoi. Tak ada kantoi. Tak. Dah siap sembahyang. Dia sampai-sampai kat meja kita, dah siap sembahyang dah rupanya. Dia duduk buat kerja dah. Tak ada apa dah. Yang jadi, sebenarnya memang ada orang cuba, memang kita ditekankan dan nak disusahkan. Tapi yang nak cerita dekat sini, syariat tu mudah. Syariat tu mudah. Senang sebenarnya. Macam juga sebenarnya tuntutan kahwin bukan wajib buat kenduri. Kenduri tu tak wajib. Kita baca rukun nikah. Ada berapa? 5 kan? Siapa? Pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi, wali, ijab dan kabul. Bila ijab dan kabul ni kena Datuk Qadi dia. Nak ijab kabul ni kena Datuk Qadi dia. Dah, ada 5 perkara ni. Masuk tak kenduri. Okay, kan? Wali ni, pengantin lelaki macam kan wali. Wali tu masuk Datuk Qadi. Kalau wali tak boleh, Datuk Qadi lah. Yang kelima ni mas kahwin. Yang kelima ni mas kahwin. Saksi mas kahwin. Ada minta hantaran tak? Ada tak syarat dia kena ada hantaran? Tak ada tak? Ada dalam syarat rukun nikah tu kena ada kenduri? Tak ada tak? Tapi, dari mana dari segi syarat senang ke susah? Dari segi syarat senang ke susah? Senang. Tak senang. Habis tu susah siapa? Kat mana susah sebenarnya ni? Dekat mana susah ni? Dekat adat tu susah. Dekat adat. Dekat kita tu susah. Nak kenduri grand. Nak panggil 1000 orang nak datang. Nak buat dekat hotel. Nak buat. Kenduri Nabi SAW punya kenduri dekat medan perang. Apa bidang? Bubur kurma. Tepung gandum, tepung bali campur dengan kurma sikit. Bagilah seorang semangkuk. Dah. Senang lah. Senang je lah. Apa yang susah sebenarnya? Nabi tunjuk pun yang senang. Nabi tunjuk dekat kita pun yang senang. Habis tu dekat mana susahnya?
Dekat nafsu kita. Dekat nafsu kita. Nafsu kita jangan buat susah. Dah kenduri tu nak kena lepas tu pakaian masa pun nak kena cari juga. Jadi pengantin tu sepatutnya boleh kahwin esok. Kena ikut hukum syarak sepatutnya dia boleh kahwin esok. Esok dia boleh kahwin lah. Tapi oleh kerana kita nak buat susah bertangguh lagi 5 tahun. Bertangguh pula lagi 5 tahun. Dan kadang-kadang kerana kesusahan yang kita buat ni, kesusahan yang kita buat ada ni, menyebabkan berlakunya zina. Dalam kitab sebut, manusia ni nak kahwin, hukum kahwin untuk manusia ni ada beberapa hukum. Hukum asal kahwin ni harus, bukan wajib, bukan sunat, harus. Hukum asal adalah harus. Untuk orang yang memang berhajat, perlu kepada kahwin. Memang perlu kepada kahwin. Kalau dia tak kahwin, boleh menyebabkan berlakunya maksiat. Dia wajib kahwin. Dia wajib kahwin. Untuk orang yang dah ada kemampuan dan dia boleh nak kahwin, maka dia sunat kahwin. Ini disunatkan kahwin. Ada orang yang dia nak kahwin, tapi dia tak mampu. Dia boleh usahakan. Makruh. Tapi ada orang yang saja nak kahwin. Tak ada apa pun. Memang dia mampu boleh, tapi saja nak kahwin. Dia nak buat zalim pada orang. Orang jadi pula haram pula kahwin. Jadi kita dekat mana duduk? Kadang-kadang ada orang dah sampai tahap wajib nak kahwin. Dia sampai tahap wajib kena kahwin. Wajib kena kahwin. Tetapi oleh kerana susahnya kita, susahnya adat kita, susahnya nafsu kita, orang tu jadi terhalang. Dia jadi terhalang untuk kahwin. Bila dia terhalang untuk kahwin, dia akan cari jalan yang salah. Ini kalau orang buat cara jalan yang salah. Kita tak masuk buat orang yang khianat. Tak masuk orang yang khianat. Kan? Dalam perkahwinan, curang, yang berlaku curang tu. Tak. Itu khianat nama dia. Itu cerita lain. Sebab lain pula. Jadi sebenarnya, syarak ni, hukum syarak sebenarnya mudah. Apa pun perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala bagi kepada kita, semuanya mudah. Yang jadi susahnya apa? Kita, nafsu kita, adat kita, apa lagi? Benda-benda yang berlainan, lain daripada syarak. Benda tu buat jadi susah. Jadi anak yang dimaksudkan dalam boleh sebut dalam kitab, anak yang memberi manfaat, anak yang dituntut oleh syarak, anak itu adalah anak yang sah taraf. Untuk anak yang tak sah taraf pula ni, hubungan dia, hak dia dengan ayah tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa nasab dengan ayah dia, walaupun dia datang daripada mani ayah dia. Dia tak ada apa-apa hubungan nasab. Dia hanya ada hubungan nasab dengan ibu dia. Sebab tu dah mak dia. Memang orang tu bertanggungjawab. Dialah yang diiktiraf. Nasab yang diiktibarkan. Dari segi ayah, dia hubungan dengan ayah yang tak ada apa-apa. Bahkan ayah tu dianggap ajnabi. Ayah dia tu dianggap ajnabi. Tak dianggap mahram. Kalau dianggap ajnabi, kalaulah dianggap ajnabi, maka dia bermakna apa dia? Kalaulah kata ayah dia nak kahwin dengan budak tu perempuan nak kahwin dengan, boleh, tak ada masalah. Cumanya, dari sudut kemanusiaan kita, kita sanggup ke buat macam tu? Sanggup ke nak kahwin anak sendiri? Tak sanggup lah. Tak. Akal kita pun kata benda tu tak boleh. Cuma dari segi hak sebenarnya tak ada. Sampaikan andai katalah kalau budak tu dia besar kaya. Dia besar dia jadi kaya. Banyak harta dia. Kemudian dia mati. Untuk bapa dia tak ada bahagian dalam faraid. Tak ada bahagian untuk bapa dia dalam faraid. Dia bukan tak dikira sebagai ahli faraid. Benda ni kita kena jaga. Ini kita kena jaga.
Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung, limpa dan paru-paru dan perut besar. Sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah, daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Jadi apabila bahagian dalaman perut kita, bahagian dalaman badan kita, bila maksud perut ni sebenarnya dia bukan semata-mata perut, dia bahkan semua organ dalaman badan kita. Semua organ dalaman badan kita. Apabila semua bahagian dalaman badan kita ni baik, sihat, maka seluruh anggota luaran juga akan jadi baik, akan jadi sihat. Bila luar dan dalam kita sihat, maka kita akan ada kekuatan dan kemampuan untuk melakukan ibadat dengan sempurna. Jadi sebenarnya selama ni kita sakit bukan sebab kita nak sakit. Ini sebabnya ada salah pada kita punya penjagaan perut kita. Ada masalah dalam kita menjaga perut kita. Antara perkara yang selalu kita buat, makan terlampau kenyang, tak. Makan pun tak jaga. Jangan kata kita Nabi makan, jangan kita kata Nabi makan sebarang je, tak. Nabi tak makan sebarang juga. Kalau kita tengok kaji makanan yang Nabi makan, Nabi tak mampu nak makan sebarang yang macam kita. Kita hari ni, apa benda baru keluar? Semua nak. Yang muda-muda. Yang veteran ni saya tak tahulah. Kalau ada lekat jugalah, terkena juga kan. Apa makanan viral, semua nak cuba. Tak, masa mula-mula dulu, kalau tuan-tuan ingat, orang keluar mi segera yang pedas. Pedas gila orang panggil. Maggi pedas gila. Tak, padahal dia tahu dah. Dia tu tak boleh makan. Tak sesuai dia nak makan. Nak juga. Dan benda tu viral. Nak juga. Nak buat juga. Benda tu baru orang buat. Kita nak juga. Lepas tu dapat mudarat sikit. Jangan. Makan kadar yang patut. Makan apa yang perlu, makan kadar yang sepatutnya. Bahkan Nabi beritahu berpantang itu lebih baik daripada kita mengubati. Kita jaga makan tu. Kita jaga tu lebih baik daripada kita merawat. Jadi sebenarnya kita sakit ni bukan saja nak sakit. Antaranya mesti ada salah dalam kita punya pemakanan. Dan juga cumanya kita kena tahu dan faham. Kadang-kadang kita rasa kita jaga dah makan. Pantang elok dah. Makan teratur elok. Kenapa kena juga penyakit? Kenapa kena juga penyakit? Pertama kita kena faham, semua itulah sebenarnya takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendak ada keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Kita hanya iktisab dan ikhtiar. Iktisab ni usaha. Ikhtiar ni kita buat pilihan. Kita usaha jaga dengan baik. Kita ikhtiar pilih makanan yang baik-baik kita nak makan. Cuba, kita dah buat dah. Tapi kena juga. Maka kita kena faham apa sahaja yang menimpa pada diri kita. Semuanya adalah kehendak dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh faham perkara ni, apa pun yang menimpa pada kita tak akan jadi susah untuk kita. Benda tu tak akan jadi susah. Ini kenapa kita berasa susah? Apabila kita diuji, dicuba kan, musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berasa pening kepala, berasa sakit, berasa susah hati. Segala benda kita nak rasa. Segala benda nak rasa. Kenapa? Kerana kita tak faham yang ni. Kita tak faham bahawasanya apa sahaja yang berlaku, apa sahaja yang menimpa pada diri kita, sebenarnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh paling mudah, kita dah duduk atas jalan raya ni. Kita dah memandu dengan cermat. Bawa betul ikut taat patuh segala undang-undang. Tiba-tiba kena langgar juga. Kita nak salahkan siapa?
Memanglah orang tu cuai. Orang tu kata, saya pun tak cuai sebenarnya. Saya pun buat macam awak buat juga. Dia nak kena juga. Kan? Asalnya sebenarnya semua itu telah ditakdirkan. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham perkara ni, insya-Allah, apa pun ujian, apa pun musibah yang datang kepada kita, kita boleh hadap benda itu dengan tenang. Boleh hadap benda itu dengan tenang. Mungkin masa kena tu kita berserabut. Fikir juga sebab kita nak selesaikan masalah tu. Tapi benda tu dia tak akan menyakitkan kita. Dia tak akan menyakitkan kita. Jadi kita apa? Bila sejahtera seluruh anggota dalaman bahagian dalam perut kita, maka anggota luaran juga akan jadi sempurna, sihat dan sejahtera. Apabila dua-dua bahagian ni, bahagian dalaman sihat, bahagian luar pun sihat, maka mudahlah kita nak melakukan ketaatan. Mudahlah kita nak melakukan ibadat dengan sempurna seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan juga jima. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat perut. Jadi faedah bangsa dunia pula, apabila perut kita sihat, bahagian dalaman badan kita sihat, maka waktu tu kita akan dapat merasai kenikmatan makanan dan juga minuman. Orang dah kena kencing manis, boleh minum gula. Usah kata nak minum air, nak minum usah kata nak minum, nak makan benda yang manis. Nak minum air pun bersukat. Kalau dah sampai kena dialisis tu, dia hanya boleh minum air setengah liter je sehari. Air pula yang setengah liter tu bukan air minum semata, tak. Segala jenis cairan yang masuk dalam badan dia hanya boleh masuk setengah liter je sehari. Tak kesusah. Nak hilang dah satu nikmat dekat situ. Orang yang kena gout, tuan tahulah dia yang kena gout. Saya pernah tanya satu orang yang kena gout, dia kata, so kena gout ni 2/3 nikmat dunia hilang. 2/3 nikmat dunia hilang. Sebelum ni kita boleh makan kacang, boleh makan benda-benda macam makan makanan laut. Tak. Tiba-tiba kena gout. Semua tu kena pantang. 2/3 nikmat dunia hilang. Ni bila dah sakit. Bila kena darah tinggi pun sama. Macam-macam benda tak boleh makan. Macam-macam benda tak boleh nak makan. Orang sekarang pula kena apa? Eczema. Nah, kena eczema, makanan-makanan putih semua tu nak makan. Bila dah sakit. Orang kena semput, kena lelah. Nak pergi tempat sejuk. Nak pergi tempat sejuk tak boleh, nak makan benda sejuk tak boleh, nak minum benda sejuk pun tak boleh. Sejuk-sejuk semua tak boleh. Nak panas tak tahan pula. Nak panas. Kadang-kadang panas sangat pun tak boleh agak. Semput ni, panas sangat tak boleh agak. Bukan kata sejuk, panas pun tak boleh. Kat mana dia duduk dah gitu ni? Bila dah sakit semua benda jadi susah. Jadi sebab tu dia kata apabila sihat perut, dan semua penyakit ni datangnya daripada perut. Penyakit ni semuanya datang daripada perut. Dan dah sakit semua benda kena pantang. Kena bagi sihat perut dulu. Perut tu kena bagi sihat dulu. Bila dah sihat jalanan perut tu dah betul keadaan dia, barulah boleh nak makan. Barulah boleh nak menikmati. Bahkan dia sebut kat sini bukan setakat kita hilang kenikmatan makanan dan minuman. Bila sakit, jimat pun dah tak sedap. Masa sihat, benda tu lah paling sedap. Benda tu lah paling seronok. Bila dah sakit, tak ada dah. Habis dah semua. Jadi, kata kat sini, kerana ketiga-tiga itu adalah ia pada ketika sihat perut. Kesedapan tiga-tiga perkara ni, kesedapan makanan, kesedapan minuman, bahkan kesedapan jima pun hanya ada ketika sihat perut. Bila dah perut dah sakit, usah kata penyakit lain lah, kena cirit-birit. Apa sedap buat?
Nak makan pun takut. Nak makan pun takut. Takutkan salah terlebih makan sekarang. Tak ada tahan. Nak minum tak tahulah. Minum je lah yang boleh je nak tahan hidup. Nak lain, tak ada dah. Dah sakit perut, terus cara dah lah buat benda lain. Ganggu semua habis dah. Jadi, sebab tu, kita kena jaga apa sahaja benda yang masuk dalam perut kita. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini, memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya, yang tiada diyakinkan akan haramnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan nyata. Jelas dan nyata yang dia itu halal. Macam juga yang haram pun jelas dan nyata dia haram. Semua orang tahu, semua orang faham benda itu haram. Tetapi ada satu keadaan lagi yang dipanggil mutasyabihat. Mushtabihat. Mushtabihat ni apa? Tak pasti halal ke haram. Dia ni tak pasti halal ke haram. Benda ni boleh makan ke tidak makan. Jadi benda tu yang payah nak dibezakan. Dan dia benda tu boleh jadi halal, boleh jadi haram. Dia ni benda tu boleh jadi halal, boleh jadi haram. Jadi mutasyabihat guys. Perkara ni yang kita nak jaga. Sebab benda yang halal senang. Yang haram pun senang. Tahu dah arak tu haram. Makan daging bangkai haram. Makan daging babi pun haram. Makan binatang-binatang yang diharamkan oleh syarak untuk dimakan. Itu semualah haram untuk dimakan. Yang halal pun terang dan jelas. Dah disebutkan apa saja makanan binatang yang halal pun makan, boleh makan. Tapi benda mushtabihat ni. Benda syubhah ni. Benda syubhah. Sebab dia duduk tengah-tengah. Dia duduk atas pagar. Dia duduk atas pagar. Nabi beritahu, umpama orang yang perkara syubhah ni, ibarat seperti satu orang yang menggembala kambing di kawasan larangan istana. Haulal hima. Kawasan larangan. Ada kawasan perkarangan, kawasan yang diharamkan. Kawasan tu khas untuk raja je. Orang panggil, kalau kita orang bagi taman larangan kot. Itu memang orang istana je dia pergi ke situ. Dia masuk ke situ istana je. Jadi, perumpamaannya ibarat seperti orang yang mengembala kambing di kawasan tu. Bukan dalam kawasan tu, dia haula. Sekeliling. Sekeliling kawasan tu. Sekeliling sempadan. Hampir-hampir saja kambing ni nak masuk kawasan larangan. Kalau masuk, kambing ni kena rampas. Kenapa hadis ni yang Nabi buat perumpamaan? Kenapa perumpamaan macam ni Nabi buat? Sebab biasanya benda yang dilarang itulah nampak sedap. Benda yang dilarang itulah nampak sedap. Jadi memang sekarang ni yang dilarang dalam kawasan tu, tapi sekarang kita kat sempadan tu. Kat sempadan tu. Itu yang membawa kita kepada perkara yang haram. Salah pijak haram. Betul tarik, selamat. Ini kita kena hati-hati dekat situ. Dan Nabi SAW beritahu, barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhah, dia terjatuh dalam perkara yang haram. Dan siapa menjaga diri dia pada perkara yang syubhah, maka dia telah menjaga diri dia dan juga telah menjaga agamanya. Dia jaga maruah diri dia dan dia juga telah jaga agamanya. Jadi apa pun perkara yang nak masuk dalam perut kita, kita kena usaha pastikan jelas benda tu halal. Kalau syubhah pun, kalau memang tak tahu, tak pasti, tinggalkan terus. Tinggalkan terus. Tinggal tu lebih baik. Yakinlah hari ini kita tinggalkan keinginan nafsu kita, tinggalkan kehendak kemahuan kita semata-mata untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara itu keinginan
tekanan, tertahan nafsu kita buat atas dunia ni, semuanya akan dibalas oleh Allah Ta'ala dalam syurga nanti. Dan perkara yang berlaku sekarang ni kat tempat kita, apa dia? Orang makan dekat kedai bukan orang Islam. Saya dekat Facebook, saya ada satu page tu lah. Dia ni memang kerja dia bukan nak serang restoran-restoran syubhah ni, makan syubhah ni. Dia serang orang yang datang tempat makan yang bukan Islam. Yang masalahnya, bila owner page ni tegur, admin page ni tegur, ada orang jawab. Kita bukan buat apa pun. Kita bukan makan daging babi. Dia dah tulis dekat situ. No, betul tulis no pork, no lard. Memanglah dia tulis dekat situ, dia tahu ke? Memang dia tulis dia tak masak babi, dia tak masak benda tu. Tapi ayam yang dia gunakan tu ayam sembelih ke? Kita pergi dekat dia tengok itik gantung ah. Oh tu gantung itik, selera tengok. Dan kita nampak dah itik tu gantung leher dia sempurna. Leher dia sempurna, tak ada kesan sembelih. Bermaksud itik tu mati, dipulas lehernya. Itulah yang dia order makan. Dia tak masak babi memang. Dia tak masak untuk kita. Kita pun tak order lauk tu. Tapi bekas yang dia pakai tu, dia sama tak? Dia basuh tak macam yang syarak tuntut? Dan seolah-olahnya orang yang pergi makan ke tempat-tempat macam ni, macam kita dah tak ada makanan halal dia nak cari. Tak ada makanan halal lagi. Kita sekarang duduk dekat Malaysia. Ni, punya bersepah tempat makanan halal kita boleh pergi. Kenapa nak cari juga tempat makanan yang confirm haram? Orang kafir, apa masakan dia, okey, memang dia kata dia tak masak babi, tak masak tu. Tapi dia tak letak. Dia mesti akan letak walaupun sedikit arak. Dia tak pakai, memang tak pakai nama arak. Letak nama wine lah. Apa lagi? Nama yang mengkaburi telinga kita. Kadang-kadang nama kita tak nak dengar pun istilah dia pakai. Tapi itulah bendanya. Jadi sebenarnya makan dekat kedai orang kafir ni, dia bukan lagi perkara syubhah. Dia memang terang-terang ianya adalah haram. Apa je benda yang dia orang masak dia tak letak. Memang dia orang akan pakai. Memang dia akan guna. Jadi kita lah mesti bertanggungjawab. Kena jaga diri kita. Sebab Nabi SAW beritahu, satu daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Satu je daging, tak banyak, satu je. Daripada kita, ada satu je daging yang tumbuh dengan sumber yang haram. Maka nerakalah tempat dia. Nerakalah tempat yang selayaknya untuk dia. Tak layak untuk dia masuk syurga. Ini orang yang pergi makan dekat tempat-tempat macam ni. Hati-hatilah. Hati-hati. Pastikan betul-betul. Bahkan sebenarnya, makanan yang dia orang masak tu, bukan tak ada pun orang kita boleh masak. Ada je. Dia masak mi kari kita pun sedap juga. Tak? Bukan tak sedap pun. Memanglah kedai A tu masak tak sedap. Entah kedai B, kedai C masak sedap. Kenapa kita usaha pergi tempat-tempat macam tu? Kenapa orang-orang macam ni berusaha juga pergi? Lain dah kalau kita dah duduk dekat satu negara, memang dekat situ semua orang kafir. Tak ada satu orang pun Islam dekat situ. Dan memang makanan yang dihidangkan memang semuanya tak menepati hukum syarak. Semuanya tak menepati hukum syarak. Makanan dia ke, minuman dia ke, apa pun dihidangkan, semuanya tak menepati hukum syarak. Dan kita pula kalau tak makan, walaupun sesuap kita mati. Dah hujung nyawa dah ni. Dah melepek dah. Ni kalau tak makan ni memang tumbang, memang pensan ni.
Maka ketika itu baru dibolehkan. Bukan semata-mata boleh tak. Kita dah berada dekat sangat darurat, dekat sangat mudarat. Barulah kita dibolehkan untuk makan makanan yang haram. Tu pun dah banyak. Bukanlah kena makan sampai kenyang tak. Makan sekadar mengembalikan semula jiwa yang hampir nak hilang. Ini kalau tak makan pensan ni. Kalau tak makan boleh mati ni. Maka makanlah sekadar nak menghilangkan hitam tu tadi. Makanlah sekadar supaya nyawa kita, badan kita ada kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Itu sekadar tu je. Kalau boleh pun. Bukanlah kata, boleh makan 3 pinggan sekali agung. Tak. Kalaulah kata kita makan memang kena 3 pinggan, barulah kenyang, barulah cukup. Maka kadar yang boleh meneruskan kehidupan kita, mungkin sepinggan. Sepinggan tu je lah dibenarkan. Tu je lah. Tak boleh lebih. Kalau dah memang passion dia wajib makan sepinggan. Makan sepinggan kenyang menjanda lah. Maka yang dibolehkan untuk makan dia banyak mana? Entah suku je ke, entah setengah je ke. Tapi bukan boleh secara mutlak. Dah berada dalam keadaan darurat sekalipun, kita tak dibolehkan memakan makanan yang haram secara mutlak. Bersyarat dan berkadar. Jadi dalam semua keinginan yang kita tahan ni, kita tahanlah dengan perasaan, dengan sangkaan bahawasanya satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan balas keinginan kita ni dalam syurga. Memang Allah Ta'ala akan balas segala keinginan kita ni dalam syurga. Dalam syurga ni, antara nikmat yang ada dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan alirkan sungai Arak. Ada 4 sungai dalam syurga ni Allah Ta'ala alirkan. Sungai Arak, sungai madu, sungai susu, barulah air jernih, putih jernih tu. Air masak tu. Arak ni punya sedap, punya nikmat dia, kata ulama', hari ni atas dunia orang minum arak, tak? Ujung-ujung mabuk, jalan masuk longkang. Tak? Itu kira nasib baik, jalan masuk longkang. Nasib tak baik, langgar orang. Nasib tak baik, masuk gaung. Tak? Mati terus. Itu arak. Tapi arak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya sedap, dia punya nikmat, kita sedut sekali tu, tuan-tuan pernah tak tengok kartun? Dia makan sedap tu, cucu-cucu terbang melayang. Pusing. Itulah kita dalam syurga. Itulah kita dalam syurga. Ini betul. Itulah keadaan dalam syurga. Memang nikmat tak terkata. Kesedapan, kenikmatan dalam syurga ni, kita makan dekat mulut, rasa dia sampai hujung kuku. Hujung kuku ni merasakan kenikmatan makanan dalam syurga. Hari ni kita makan makanan atas dunia, sedaplah macam mana sekalipun, mahal lah macam mana sekalipun, lepas dalam tekak biar dah rasa. Kita kunyah-kunyah, lepas tu dalam tekak ni. Tak ada rasa dah. Habis dah. Rasa dia sekat dalam mulut atau lidah je. Tak ke mana dah. Tapi nikmat dalam syurga, seluruh tubuh badan akan rasa. Sehingga hujung-hujung kuku, hujung-hujung rambut. Segala bulu dalam badan kita pun merasai kenikmatan makanan, minuman dalam syurga. Kita sabar, tahan dah sikit kehendak, keinginan, nafsu kita. Kita ni atas dunia ni, kita hidup atas dunia ni, kita pergilah tempat makan mana-mana pun, kita bukan lapar apa sebenarnya. Kita masuklah bazar Ramadan tu, memang kita masuklah bazar Ramadan tu dengan bawa perut yang kosong, berbunyi kerong-kerong bunyi. Tapi yang lapar sebenarnya bukan lapar perut. Kita bukan lapar perut, kita lapar mata. Kita lapar mata. Nafsu pun tak lapar mana. Lapar mata je. Kerana mata yang lapar, kita masuk bazar penuh 10 jari. Gantung satu-satu plastik. Tak? Seronok rasa bawa balik 10 jenis makanan. Keluar pada bazar tak? Duit hari tu habis 100 macam tu je. Bangga rasa. Sampai ke rumah, dia ambil kari pap sebiji, dia ambil kuih lapis sebiji, air tebu segelas. Sampai ke sahur esok kenyang. Habis tu 10 plastik dia pernah makan. Kerana itu jadilah
suasana dekat Malaysia, tak kata, alam flora kata apa dia? Sebulan Ramadan, bukan sebulan Ramadan, sehari Ramadan, sampah bertambah 2 tan. Setiap hari di bulan Ramadan, sampah bertambah 2 tan. Bukan sebulan Ramadan tambah 2 tan, tidak. Satu hari di bulan Ramadan, sampah bertambah 2 tan. Kenapa? Kerana lapar mata. Kerana lapar mata. Sebab kalau lapar nafsu sekalipun, ada sambung lagi makan malam tu, habis. Habis. 10 bungkus beli tu. Habis. Kalau lapar kerana nafsu. Tapi oleh kerana yang lapar tu bukan nafsu. Yang lapar tu mata. Macam juga hari ni, kita tengok video orang sedia hidangkan makanan, nak jamu mata kita je. Kita kena tipu dengan mata. Rasa dia sama je. Rasa dia sama je. Kita tengok orang buat cerita masakan. Dia masak apa je. Laksa je. Laksa dia sama je. Tak ada beza pun. Sama je. Kita kena tipu dengan mata je. Pernah tengok tak? Orang bocorkan rahsia iklan. Orang bocorkan rahsia iklan. Kat iklan kita tengok tak? Buah apple berkilat. Cantik. Lawa. Pergi pasal kita mana ada macam tu. Kenapa? Sebab ada salut minyak kat apple tu. Kita tengok dalam iklan burger McDonald. Gini segini tinggi dia. Tak, kita pergi McDonald. Ada tinggi tu. Ini je. Slipper kita tebal daripada lagi. Slipper kita tebal lagi daripada burger dia. Kenapa? Dan setiap lapis dia letak apa? Letak kotak, letak polisterin. Nampak tinggi macam tu. Pergilah. Tak ada. Burger double layer dia tinggi ni. Padahal kita pergi beli burger double pun tak ada lagi. Ini je tingginya. Ini je tebal dia. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak makan burger isi tebal, pergi kat Rompin depan DIY. Ini tak tipu. Dia letak sayur berat rasa burger dia. Ini cerita ni tak tipu. Airline dia ni tak tipu. Betul. Peniaga dia kata apa? Orang jual burger tu, kalau kita order burger tak nak sayur, tak nak jual. Kita order kat dia, saya nak burger tak nak sayur. Tak payah, saya tak jual. Balik. Saya tak jual burger tak ada sayur. Tapi kalau balik Johor, balik Keluang, memang singgah situ lah. Sebab harga sama, macam tempat lain, tapi makan sebiji dia kenyang. Kat lain makan sebiji tak cukup. Dia kena makan sebiji kenyang. Ni airline. Selingan. Banyak airline sebab kita ditipu. Mata kita ditipu. Kita tengok dia buat apa tu, bancuh minuman bijirin tak. Pakai satu paket pekat kemai lagi. Kita nak dapat pekat macam dia tu, berpaket-paket pakai boleh jadi. Dia pakai sepaket. Apa? Kita kena tipu dengan mata. Mata kita telah pun ditipu. Sebenarnya tak perlu. Jadi, untuk hidup sihat, Nabi ajar kita makan sekadar perlu sahaja. Bukan jangan ingat keinginan nafsu. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nak masuk syurga ni senang je. Nak masuk syurga ni senangnya 2 langkah je, kata Sayyidina Umar. Nak masuk syurga ni 2 langkah je. Tak banyak apa, 2 langkah je. Langkah pertama pijak nafsu, langkah kedua masuk syurga. Habis. Langkah pertama pijak nafsu, langkah kedua masuk syurga dah. 2 langkah je masuk syurga. Jadi kita tekan keinginan kita, tekan kehendak hawa nafsu kita, dan yakinlah bahawasanya satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan balas, akan beri kepada kita sesuatu yang lebih baik di syurga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang muzakarah kepada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman dan kekuatan kepada saya dan kita semua. Kita dapat amal sebagainya insya-Allah. Siapa yang bateri ni?